Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan berkongsi kisah para sahabat yang berlaku pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Kisah ini dia menunjukkan kekuatan iman dan juga kebijaksanaan pemimpin yang agung, iaitu berkisar dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih seperti At-Tarikh Ad-Dimashq oleh Ibnu Asakir dan juga Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir. Kisah ini berlaku di Mesir dan di sebuah sungai yang menjadi nadi kehidupan masyarakat Mesir ketika itu, iaitu Sungai Nil. Sebelum kedatangan Islam, Sungai Nil ini menjadi saksi kepada satu amalan yang pelik dan keji. Nak tahu apa amalan itu? Mari sama-sama kita dengar perkongsian seterusnya. Pada zaman itu, penduduk Mesir beragama Koptik. Mereka percaya bahawa untuk memastikan Sungai Nil mengalir dengan subur setiap tahun, mereka perlu melakukan satu upacara korban. Upacara itu melibatkan pengorbanan nyawa yang sangat kejam. Upacara apakah yang dimaksudkan itu? Dalam upacara tersebut, apabila Sungai Nil mula mengering, mereka akan mencari dan mendapatkan seorang gadis cantik yang daripada golongan bangsawan. Gadis itu dihias dengan indah, kemudian dilemparkan ke dalam Sungai Nil tersebut, dijadikan korban kepada tuhan-tuhan mereka. Bila tentera Islam berbinaan Amr bin Al-As menawar Mesir, beliau terus melarang upacara ini. Beliau menegaskan bahawa Islam tidak membenarkan perbuatan keji seperti itu. Namun, larangan itu kepada masalah yang lain. Sungai Nil mula surut dan tidak mengalir. Penduduk Mesir mula merasa cemas dan mereka datang merayu kepada Amr bin Al-As. Sungai ini tidak akan mengalir melainkan jika kita buat semula upacara seperti yang terdahulu. Amr berkata kepada prinsip Islam. Beliau tidak tunduk kepada permintaan itu. Sebaliknya, beliau menulis surat kepada Amirul Mukminin pada ketika itu, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, untuk menerima nasihatnya. Apabila Sayyidina Umar membaca surat daripada Amr bin Al-As, beliau faham bahawa ini adalah ujian keimanan. Beliau tidak membalas dengan tentera atau dengan nasihat yang panjang lebar. Beliau hanya mengambil sehelai kertas dan menulis surat yang ditujukan bukan kepada manusia tetapi kepada Sungai Nil itu sendiri. Isi surat tersebut adalah seperti berikut. Daripada hamba Allah, Umar Amirul Mukminin, kepada Sungai Nil Mesir. Amma ba'du. Jika engkau mengalir kerana kemahuanmu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Tetapi jika engkau mengalir kerana Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, maka kami mohon kepada Allah untuk mengalirkanmu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kemudian memerintahkan Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu untuk melemparkan surat tersebut ke dalam Sungai Nil. Pada malam itu juga, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Sungai Nil mengalir dengan deras. Ia tidak lagi mengering seperti sebelum ini dan amalan khurafat itu terhenti selamanya. Sebagai penutup, kisah ini mengajar kita bahawa iman yang teguh kepada Allah adalah kuncinya. Sayyidina Umar tidak bergantung kepada logik manusia, tetapi bergantung pada kekuasaan Allah. Ini menunjukkan keberanian seorang pemimpin dalam membantras amalan-amalan khurafat serta amalan-amalan yang menyimpang daripada agama Islam, walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai tentangan. Dan yang paling penting, ia membuktikan bahawa doa seseorang hamba yang beriman, yang yakin dengan janji Allah, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Semoga kisah ini dapat memberi inspirasi kepada kita semua. Sekian saja perkongsian daripada kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.